Hai guys, hai. Kembali lagi dalam channel Sazawi, di mana tempat kita improve diri. So hari ni pagi yang nyaman. Hari ni 19 Mei dah. 19 Mei 2025. Hari ni pagi ni memang sangat nyaman. Aku tak tahulah ni macam nak hujan ke ataupun dia gelap. Tapi cuaca dia best. Cuaca dia macam dia rasa nyaman tapi dia gelap sikit. Tak tahu lah, mungkin maybe sekejap lagi, lepas-lepas ni kejap lagi hujan kot. Aku pun tak sure. Tapi sekarang ni memang hujan tak menentu kan. Tiba-tiba hujan lebat. Kalau panas, panas betul. Kalau hujan, hujan lebat betul. So yeah, welcome back to my channel. Welcome back to Sazawi channel. Ini aku rasa video dah yang ke, aku tak tahu lah yang ke berapa kan. Tapi dah ke 30 kot. Ke dah 40, 30 something macam tu lah. Banyak jugalah aku dah buat. Tapi InsyaAllah aku akan teruskan juga. Sampai, tak tahulah sampai bila kan. Tapi aku rancang memang aku nak buat benda ni je. Uish, ada ulat, ada lebah pula. So hari ni aku nak bercakap pasal rezeki. Rezeki yang Allah bagi dekat kita. Aku tak naklah rungkaikan detail sangat. Aku just nak cakap benda-benda yang santai, benda-benda yang basic je. Yang mana kita selalu kan risau pasal rezeki. Aku pun sama. Aku pun selalu macam fikir, oh bulan depan aku punya income macam mana, esok aku nak makan apa. Tapi last rupanya aku okey je. Aku tak adalah teruk sampai tak dapat makan. Alhamdulillah okey je sampai hari ni. And aku punya rasa risau terhadap rezeki tu sebelum ni lah, dah memang lama lah. Maybe macam berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi dalam tak sedar, dalam berbulan-bulan, bertahun-tahun tu aku still makan je. Aku still ada je rezeki. So macam bulan ni kan, bulan Mei ni, bulan Mei nak ke Jun ni, sebelum ni aku risau macam manalah rezeki aku, macam manalah aku punya income, macam manalah aku punya pendapatan apa semualah. Tapi lala okey je. Alhamdulillah okey je. Allah bagi cukup. Ni tak adalah nak cakap lebih. Tapi aku rasa macam still cukup je. Still aku cukup je untuk aku makan, untuk aku minum, untuk aku tempat tinggal apa semua, bayar bil api apa semua. Alhamdulillah cukup je. Tapi tu lah, sebelum-sebelumnya aku asyik fikir je, bulan ni macam mana, bulan depan macam mana kan. Sekejap aku nak turunkan brightness sikit. Nampak kosong. Boleh lah turun sikit. So tu lah, aku selalu risau pasal rezeki. Korang pun mesti ada yang macam tu kan. Itu aku rasa benda yang normal lah. Memang setiap orang mesti akan pernah rasa benda macam tu. Tapi aku bukanlah nak cakap kita tak perlu nak risau sangat pasal rezeki and then kita just biar je, kita just menganggur je, kita just tak buat apa-apa, tak ada usaha langsung. Kita still kena usaha juga. Allah memang dah standbykan rezeki dah untuk kita, tapi kita still kena cari juga. Kalau Allah sediakan rezeki kita dekat contoh dekat kedai makan, kita still kena keluar rumah, kita kena start motor, kita maybe kita kena jalan kaki sampai kedai makan tu, baru kita dapat makan, baru kita dapat rezeki tu. Kita still kena put effort juga untuk kita punya rezeki. Kita tak boleh duduk diam, tak boleh tunggu. Memang tak boleh tunggu guys. Ini nasihat dekat aku juga lah. Aku pun kadang-kadang selalu leka juga, kadang-kadang selalu lalai juga kan. Aku macam risau pasal rezeki, tapi aku punya action macam aku tak puas hati, macam kurang lagi. So maybe value yang aku nak sampaikan dekat video ni is kita relax lah, tak payah risau lagi lah pasal rezeki. Tapi kita still kena usaha cari rezeki dalam keadaan yang kita mampu lah. And tu lah, aku biasa juga dengar cerita-cerita pasal rezeki ni kan, dekat podcast, dekat video siapa-siapa. And biasanya aku dengar pasal
pasal ni dekat podcast lah. And aku dapat simpulkan bahawa kalau kita dah risau, kalau kita macam dah ketandusan hidup kita ni kan, ketandusan harta sangat-sangat, first sekali kita kena berbalik kepada kita punya pencipta lah. Kita kena berbalik kepada Allah lah. Kita kena berdoa dekat dia. Kita kena, apa yang kita salah, macam solat, macam ya, benda pertama sekali of course solat lah. Kalau kita rasa sebelum ni solat kita tunggang langgang, solat kita tak betul, kita kena betulkan dulu. And then kita berdoa dekat Allah supaya Allah dorongkan dengan mudah kita punya hidup ni. Luahkan apa saja dekat Allah kan. Mana yang mungkin tengah ketandusan dalam kewangan sekarang ni, ataupun tengah struggle dalam hidup ni kan. First sekali kita kena berbalik semula dekat kita punya Maha Pemberi rezeki kita ni, kepada Tuhan yang Maha Kaya ni. Kita ni tak ada apa pun sebenarnya, yang bagi kita semua benda, yang bagi kita udara, duit, apa semua. Every single things, every detail yang kita dapat sekarang ni, termasuklah bulu rambut sekalipun, sehelai bulu rambut sekalipun, itu semua Allah yang bagi. So kalau kita tengah jatuh, kalau kita tengah struggle, kalau kita tengah down, siapa lagi kita nak berbalik kan? So nak tak nak kita kena berbalik dulu dekat Allah, betulkan dulu apa yang kita salah. Macam like solat, macam kita punya hubungan dengan Allah, macam kita punya communication dengan Allah, kita kena betulkan balik kita punya hati. Kita kena betulkan semua benda pasal connection dengan Allah, and then barulah kita berusaha untuk kita kena berusaha untuk keluar daripada zon kita yang tengah struggle tu. So apa-apa pun kita kena berbalik dululah kepada Allah, and then barulah kita berusaha. Sebab end up kekayaan tu, end up yang maha kaya, yang betul-betul kaya, sebenarnya Allah sebenarnya. Kita ni bukan memiliki pun, kita just meminjam sahaja. And kalau kita berusaha, kita dapat rezeki tu pun Allah yang bagi. So nak tak nak kita kena ada connection dulu dengan Allah. Sebab Allah ni, orang biasa cakap kalau kita nak bekerja, last kita kena ada kabel kan. Padahal kita ni dah ada kabel yang besar, yang maha besar. Kita dah ada kabel yang maha besar, yang maha kaya, yang maha agung, yang maha berkuasa, yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha suci. Kita dah ada kabel yang besar dah ni. So kita straight tu je lah. Kita straight tu je dengan kabel kita tu. Tak perlu dah kita nak mengharapkan diri kita semata-mata untuk keluar daripada kepompong kesusahan kita kan. First kali step pertama, kalau kita nak keluar daripada struggle kita, kita memang kena berbalik semula dekat Allah. Sebab dialah yang mengaturkan kehidupan kita, dialah yang bagi kita macam-macam, dialah yang menukar keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Semuanya dia. So nak tak nak kita kena betulkan dululah connection kita dengan Allah, and then barulah kita buat apa yang kita nak. So aku rasa itu saja. Aku harap value yang aku sampaikan dekat video ni bermanfaat untuk korang dan bermanfaat untuk aku juga. Sama-sama kita amalkan. And nasihat aku terhadap aku juga, jangan risau pasal rezeki, berbalik kepada Allah, and then usaha. Itu je. Jangan risau pasal rezeki, berbalik kepada Allah, and then usaha. That's all. Itu saja daripada aku. Aku minta maaf kalau penyampaian aku ni agak kurang fluent, and aku harap korang dapatlah sedikit sebanyak input yang aku bagi pada hari ini. Apa yang baik semua datang daripada Allah, dan apa yang buruk semua datang daripada aku. Itu saja daripada aku. Terima kasih tengok video aku yang sebelum ni. Jangan lupa tengok video aku yang akan datang. Bye-bye. Nama aku Awis. Assalamualaikum.